Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Saya dengan kawan saya akan mancing tebing lah kali ni. Kat area tebing runtuh ni. Malu ke sana. Kalau kopau jangan balik. Kalau kopau jangan balik lah kata dia. Okey. Ni kawasan dia. Kita orang parking kereta kat sini. Okey. Ya, kawasan kampung tebing runtuh ni. Tempat ni. Okey. Saya akan tunjuk jalan dia. Tebing tu. Alright. Jadi kita akan menyusul ke turun bawah ni. Tapi ni kita panggil rakit laluan rakit Kamal lah. Rakit Kamal. Tapi saya tak masuk lah rakit Kamal, kerana masa pun dah lewat. Sebab kita bermancing pun tak lama. Jadi kita main tebing je lah. Kat sini. Boleh jalan sini sebenarnya. Nak kat sini? Boleh lah. Sementara air tak surut lagi. Kita ambil sini dulu. Kalau kita boleh pergi sana. Ke sana tak payah. Ada kena hukum. Tapi nanti dia surut dia bawa sana. Tapi better sini, takut ikan boleh main tepi ni. Boleh lontar cepat kuat sikit. Sini Ustaz. Aduh. Allah. Okey. Kita dah sampai spot. Tebing. Berterabur dah. Penat. Aduh, laluan dia pun agak mencabar jugalah laluan dia sebenarnya. Dulu tak ada macam gini. Tapi dah lama tak turun. Okey lah. Kan? Pagi kan? Okey. Kita set up dulu. Tengok apa hasil. Okey, alright. Okey. Kita akan tengok sikit. Ayat tu. Mampu. Okey. Kita try tengok dulu. Ada tak hasil? Dengan yang pertama. Ready lah. Kepala ikan. Letak kat sini. Batu ni saja. Allah. Simple. Letak je lagi. Tarik. Dah hidup. Alah, nanggu pula nata ni. Okey, tengok dulu. Pasih. Jangan lupa kalau menebing tu, bawa lah kursi tuan director ni. Kan? Tuan director. Air. Jangan lupa. Kan? Kursi tuan director. Kan? Okey kan? Okey. Kita perlu set up lagi sikit barang. Ada beberapa barang nak set up sikit lagi. Aduh.
rambut lah sikit. Duduk kat sini. Apa susah? Santai. Okey. Kita dah ubah tempat, spot kerana airnya surut. Tapi sini tempat ni agak sempit sikit lah. Tempat ni dalam lah. Try belah dalam pakai udang kopek pula. Apakah hasil untuk kawasan ni? Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Telah mana nak letak ni? Udang ni ya? Kan? Macam mati udang tu. Wah. Nanti 13 sana pula. Ning. Ceng. Selut. Cepat lah. Ada mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Ada Ustaz? Ada? Aduh. Tak ada. Tapi gaya tu panggil macam ada. Aduh. Tak apa. Mana dia pergi? Ustaz. Main-main lah. Ada? Merang, nampak oh? Merang. Tu dia. Tu merang nampak oh. Seronok makan tu. Dia dapat ikan ke apa?
Tu nampak. Dapat ikan tu. Wah, dia. Seronok. Ha? Seronok makan. Makanlah kau merang. Casting dulu. Biar dulu. Saya ada 10,000 dengan 8,000. Tak jadi. Ini ada SLP. Tak ada. Aduh. Baru abang. Macam tadi dah ada tu ti. Semula. Dia tak masuk mulut tu. Ha? Habis umpai? Udang kopek ke udang hidup? Ada? Ada? Ada. Dia hilang. Aduh. Udah besar sangat kot. Tak nampak masuk mulut. Okey. Lai, ada berapa ekor? Mana udang? Ada? Aduh, tak bagi masuk mulut habis. Dia makan tengah. Biar dia suap masuk mulut habis. Sekali. Allah. Macam mana tabut? Ada. Kecil ke dah mata. Tapi kau pakai Dah cakuk. mata dah. Tak malas sudah. Trik petang ni. Hasil kumpau berdarah. Okey, tarikan yang terakhir daripada member. Kita orang pun nak gerak balik dah. Jam dah pukul 7 lebih dah. Gelak lah. 7.30 lah. Okey, baik. Apa? Ada pun hasil. Rumpai laut. Okey, baik. Sehingga kita jumpa lagi. Okay, bye-bye.